Okay, Assalamualaikum sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jom kita tengok yang Toyota Voxy ni pula. So ini Toyota Voxy yang baru sampai juga. Kita check it out, apa beza dia dengan Voxy yang lain. Okay, so sebelum tu macam biasa, jangan lupa subscribe, share, like, share dan komen video saya. Okay, jom kita tengok apa yang menarik dekat kereta ni. Okay, jom. So dekat depan kita ni ada satu unit Toyota Voxy SG. Okay, Toyota Voxy SG. Dia bukan SZ. Kalau SZ yang macam tu, yang ni SG. Beza dia daripada segi luaran, sport rim dia. Okay, sport rim tak sama. Kalau SZ dia pakai two-tone. Okay, two-tone. Kalau SG dia pakai one color, satu color saja. So rim ni saiz, yang ini saiz, mana dia saiz? Sekejap, 17. So dia pakai rim saiz 16. Saiz 16. Okey, untuk Toyota SG, Voxy SG dia pakai saiz 16 inci. Okey, so untuk SG ni berbeza dengan yang SZ. Okey, SZ ni, kalau SZ Voxy SZ macam ni, ini model yang high spec. Okey, yang high spec. So yang ini spek bawah dia, pertengahan lah. Okey, so untuk model ni, perbezaan dia daripada segi luaran yang sport rim. Lepas tu yang datang dia tak ada power boot lah. Okey, sama juga SZ, tak semua yang ada power boot. Okey, dia tengok juga, ada yang ada power boot, ada yang tak ada power boot. Okey, SZ pun tak semua yang ada HUD. Okey, so ni ruang dalaman dia. Ruang dalaman dia kalau daripada segi design tak lari banyak dengan Toyota Voxy SZ. Okey, cuma yang paling ketara seat lah. Seat dia fully fabric, dia bukan half leather Ada fully fabric. Okey, fully fabric. 7 seater, dia ada juga 8 seater. Okey. So yang ini harga dia murah lagi berbanding dengan SZ. So dalaman dia semua sama sahaja. Dia punya design. Okey, touchscreen punya radio. Lepas tu aircon control dia pun sama. Dia pakai EPB. Alright. Yang ni tak ada HUD lah. HUD tak ada. Dia pun tak ada DIM. Okay, DIM tak ada. Okay, so dia ada 2 power door dan tak ada power boot. Okay, alright. Mileage dia tu berapa tuan-tuan? Jom kita tengok mileage dia. Mileage dia tu 21327 original mileage. Okay, original mileage. Okay, so dia punya steering ada leather dekat sini. Alright. Multi-function punya button kat sini. Okay, dia ada Toyota Safety Sense. Memang ada lah. Untuk Toyota yang model baru memang dah siap ada sekali lah. Toyota Safety Sense tu dia ada lane keep assist, front mitigation front collision mitigation system. Dia ada pre-crash lah, macam-macam lah. Okay, untuk Safety Sense. Kalau Honda dia pakai Honda Sensing. Okay, so ni dia punya ni lah. Dia punya seat memang tak ada elektrik, dia semua pakai manual. Okay, so aircon control dia dekat sini. Dan lain-lain tu dia tak ada power boot. Bila tak ada power boot, kita akan buka secara manual. Okey, dia ada power door ada lah. Power door memang kena ada. Okay. Oops. So ni dia. Engine dia menggunakan 2.0 NA. Dia berbeza dengan Stepwagon 1.5 turbo. Okey, kalau Voxy Noah dia gunakan 2.0. Okey, tak sama. So yang ini, kereta ni dia ada spare tire tak? Tak ada. Bila tak ada spare tire, dia akan bagi pump dekat sini. Okay, so selalunya kalau Toyota Voxy, Toyota Noah, dia punya tempat nak cari pump dia sebelah sini. Cuma Stepwagon saja dia akan letak bawah seat driver. Okay, dapat Okay. Oops. So kepada anda yang nak cari Toyota Voxy yang model baru macam ni, okay, model baru macam ni. Kalau nak yang murah, ambil yang model ni, SG. Okay, so yang ini dia punya design depan sama, dia ada honeycomb. Okay, signal dekat situ. Cuma yang ini dia tak ada fog lamp. Okay, fog lamp tak ada. Untuk SG dia tak ada fog lamp. Untuk Voxy SZ dia ada fog lamp dengan 3i LED lah. Ni pun sama 3i juga. Okey.
So daripada segi kalau depan sekali tengok dia tak ada beza dengan SZ. Cuma kalau tengok pada sport rim dengan dalaman, itulah perbezaan dia tuan-tuan Okey. So kereta ni okey, so kereta ni sama juga, dia datang dengan 8 tahun warranty dan promo untuk bulan ni kita nak bagi 2 tahun free service. Booking serendah 500 sahaja tuan-tuan. Okey, jangan tunggu lama-lama. Boleh cepat-cepat dering saya, Afiq Car Dealer 0197292696. Okey. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen video saya. Kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum ji.